Alif Syukri sekali lagi jadi perhatian ramai selepas tampil menjawab dakwaan netizen yang mengatakan dirinya suka mengambil kesempatan terhadap artis yang sedang dilanda kontroversi demi meraih perhatian dan keuntungan. Menurut Alif, ramai sebenarnya tak tahu apa yang berlaku di belakang tabir dunia hiburan. Katanya, ramai artis sendiri yang menghubunginya untuk meminta bantuan keuangan. Tapi dia memilih untuk tidak membuka aib atau mendedahkan siapa individu tersebut kepada umum. Ramai artis minta duit dekat saya, cuma saya tak cerita siapa mereka. Bila ditanya tentang dakwaan dirinya suka menangguk di air keruh dengan mengambil artis yang sedang viral untuk buat kolaborasi, Alif mengaku dia memang akan memilih individu yang sedang menjadi perhatian ramai. Baginya, itu adalah realiti dunia bisnes dan media sosial hari ini. Kalau bukan saya yang ambil, orang lain pun akan ambil. Menurut Alif lagi, semua kerjasama yang dibuat berlaku atas persetujuan kedua-dua pihak. Malah, dia berseluruh mengatakan semuanya sudah dibincangkan awal-awal dan kedua-dua pihak sama-sama setuju. Apa yang paling mengundang perhatian ramai apabila Alif secara terbuka berkata, masyarakat sekarang lebih suka melihat kisah artis yang baru bercerai, dipukul atau keluar penjara. Katanya, itulah realiti konten yang sering menarik perhatian netizen hari ini. Dalam masa sama, Alif turut menjelaskan bahawa ramai selebriti sebenarnya bergantung kepada review produk dan media sosial sebagai salah satu sumber pendapatan mereka untuk terus hidup. Bukan itu sahaja, Alif juga menjawab komen netizen yang meminta dirinya lebih banyak membantu orang susah. Menurutnya, dia bukan seorang menteri atau wakil rakyat. Dia juga berniaga siang malam untuk mencari rezeki sendiri sampai kadang-kadang terlalu penat. Walaupun sering dikecam, Alif mengaku dia tetap ada membantu orang lain. Cuma tidak semua bantuan itu perlu ditunjukkan kepada umum. Perkongsian tersebut akhirnya mengundang pelbagai reaksi netizen. Ada yang bersetuju dengan kenyataannya dan ada juga yang tetap mengkritik cara dirinya membawa konten di media sosial. Tapi satu perkara yang ramai akui, Alif memang berani bercakap tentang realiti sebenar dunia hiburan dan media sosial hari ini. Kalau korang pula, pada pendapat korang, konten melibatkan artis viral memang sekadar strategi bisnes atau sebenarnya ambil kesempatan atas masalah orang lain? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi